Baik sahabat, ini kali keempat kalau tak silap kita sembur baja. Baik, beginilah keadaan dalam kebun sawit Mefa 2. Okey, sahabat boleh lihat sendirilah apa ni keberkesanan dan kualiti produk Mefa. Sebelum minggu lepas dapat dalam 2 tan jadi atas permintaan pokok sawit kita sembur lagi sekali. Seperti yang di wawakan sebelum ni, kekerapan kita sembur baja meningkatkan pengeluaran hasil. Jadi kemungkinan lah lagi sekali di hujung bulan 12 ni kita sembur lagi sekali lah. Tapi tengok permintaan kan.